vou pertencer àquela cidade. Um mar de gente, o sol diferente, um monte de botão não me provoca nada. Assalamualaikum. Hari ini trip kami akan ke Pulau Aman. Sekarang pukul 7 dalam persediaan ke Pulau Aman. Sekarang pukul 7.20, 10 minit lagi kita akan naik bah. Sekarang pukul 7.30, beberapa minit lagi kita akan bertolak. Selamat pagi. Kami dekat Gunung Arenar untuk ambil rehat atau breakfast dalam 30 minit. Sekarang kami nak beli nasi lemak untuk breakfast. Hidupkanlah hari ini mudah hanya sekali. Keindahan dan juga kedamaian di kampung Pulau Aman. All the way to Damansara. Come on and sister night, have some cookies and coffee. Masa muda, jangan pernah sia-sia. Kita dah naik boat, kita kat Syah di sebelah sana. Sungguh indah, lupakan segala resah bersama sahabat gembira, jadikan satu Polaroid. Kira apa perasaan anda sekarang? Sekarang cuaca elok kan. Masih elok. Jadi kita tengok apa-apa yang ada aktiviti. Okey, kita dah sampai warung Kak Tima. Udang. Siakan, simpankan sebagai memori. Okay, Assalamualaikum. Sekarang kami akan jalan-jalan keliling Pulau Aman ni untuk tengok apa sekitar kampung ni. Lepas tu, lepas kami selesai dah, kami akan buat aktiviti seterusnya. Jadikan satu Polaroid. Saya ni Telaga Mas. Telaga Mas ni dahulunya diambil orang tapi dimanipulasi kepada British. Percaya dalam ni dahulu ada emas tapi dah diambil orang. So depa gali juga. Bila gali juga depa hanya nampak batu yang berbentuk emas, tapi emas tiruan lah sebenarnya Kak. Bila korek dalam, depa hanya dah nampak batu je. Emas yang tu dah diambil orang. So jadilah sejarah ringkas Telaga Mas. Di sini tempat pot pancing pelayan duduk dekat pancing sini. Di sana Pulau Gedong pada abad ke-19 juga dikenali sebagai Pulau Aman sebelum abad ke-19.
sebelum abad ke-18, tapi selepas abad ke-9 lah berpecah. Di sana pula gedung, di sini pula aman. Dan kita dapat lihat Penang Bridge di sana, sungguh cantik dan menawan. Beberapa minit lagi kami akan menaiki boat untuk kelilingi pulau-pulau pas kita Pulau Aman ni. Okay, jom. Sekarang kita macam bertolak untuk membuat island coffee. Let's Malam ini bintang-bintang di langit sedang menari. Janji aku padamu, kita kekal sampai tua. Pulanglah malam ini, bintang-bintang di langit sedang menari. Janji aku padamu, kita kekal sampai tua. Hei orang muda, hanya mahu bernyawa. Ini cerita darah muda selamanya. That's so true. Made it out alive, but I think I lost it. Said that I was fine, said it from my coffin. Remember how I died when you started walking? That's my life, that's my life. I'll put up a fight, taking out my earrings. Don't you know the vibe? Don't you know the feeling? It's just for the night, catch me on your ceiling. That's your price, that's your price. Well, bet you're thinking she's so cool. Kicking back on your couch, making ice cream across the room. Wait, I think I've been there too. You got me thinking she's so cool. But I know and you just can't do. That's so true. yang dinanti-nanti yang buat Pulau Aman famous ni, kari udang. Pulanglah malam ini, bintang-bintang di langit sedang menari. Janji aku padamu, kita kekal sampai tua. Sama-sama sampai tua. Penat. Apa perasaan? Perasaan ya, Perasaan tapi penat. apa perasaan tu? Happy. Betul kan? Bilang padaku kau ingin bertemu. Ku bilang padamu, oh ya nanti dulu. Aku lagi sibuk Okay guys, kita akan stop di RNA Gurun untuk solat dan untuk dan sebongkah berlian sayang. Sekarang kami nak balik ke Tetik sebab kami dah habis pelancong dekat Pulau Aman. Pasti kapan dia datang. Sabar sayang, sabarlah sebentar. Aku pasti pulang, karena aku bukan bangsa.
Okey geng, kami dah sampai kat PTSS. Ni adalah akhir dari video kami. Kami pun dah lelah dah kat sini. Selamat menikmati video kami, vlog kami ya. Jom. Manisnya aku lagi sibuk